Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Izzain bin Ahmad Safwat, kru NFC SK Nyato. Pada hari ini, 24 hari bulan 7 2026, sekolah kami mengadakan perjumpaan 3 penjuru. Boleh cikgu terangkan sedikit apakah objektif program 3 penjuru yang diadakan pada hari ini? Untuk program kita pada hari ini, 3 penjuru adalah untuk membincangkan prestasi anak-anak selama pertengahan tahun ni, antara guru, ibu bapa dan murid. Nak cari penyelesaian macam mana cara untuk meningkatkan lagi prestasi akademik anak-anak, prestasi pada hujung tahun ni. Apakah harapan cikgu terhadap murid selepas program ini? Semoga semua murid lebih bersemangat untuk belajar dan meningkatkan prestasi akademik untuk keputusan yang lebih cemerlang pada hujung tahun. Apakah pandangan guru besar terhadap program 3 penjuru pada hari ini? Satu aktiviti yang sangat besar dan memberi impak kepada semua warga sekolah, termasuk dalam pembinaan hubungan akrab antara ibu bapa, guru dan masyarakat sekitar. Jadi prestasi murid dan bicara akademik akan diteruskan dalam perbincangan dan perjumpaan 3 penjuru. Semoga mendapat kerjasama dan semoga memberi impak yang besar kepada pihak sekolah dan juga anak-anak murid yang disayangi. Kita terus sukses apabila kita ada kerjasama antara ibu bapa, guru-guru dan murid itu sendiri. Pada pendapat guru besar, apakah manfaat program 3 penjuru ini kepada murid? Pencapaian murid, pencapaian akademik, sasiah bersama ibu bapa, dan ibu bapa boleh terus menyokong dan mendukung apa saja program dan apa saja kita kata bantuan yang dapat diterapkan kepada anak-anak, dan tindakan yang kita boleh buat ataupun ibu bapa boleh buat kepada anak-anak untuk terus mencapai sasiah dan akademik yang betul-betul cemerlang. Apa perasaan Puan apabila dapat hadir ke program 3 penjuru pada hari ini? Waalaikumsalam. Perasaan saya pada hari ini, saya rasa saya dapat bersemuka dengan cikgu mengenai tentang pelajaran anak-anak dekat sekolah. So kita boleh tahulah dia punya pelajaran untuk tahun ni macam mana. Dari situlah kita boleh tahu dia punya perkembangan dalam pelajaran ini. Assalamualaikum Tuan, apakah perasaan Tuan apabila dapat hadir ke program 3 penjuru pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa senang hati dapat berjumpa dengan guru, dengan tahu prestasi anak saya. Apakah pandangan awak terhadap program 3 penjuru ini boleh meningkatkan prestasi pelajaran awak? 3 penjuru ni kita boleh tahu prestasi kita. Contohnya nanti ibu bapa boleh tengok kita punya TV-TV.